Seorang yang jahil namun pemurah lebih dicintai oleh Allah daripada abid, orang yang kuat ibadah tetapi kedekut. Sifat kita mohon perlindungan daripada sifat bakhil, sifat kedekut. Tuan-puan, ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, orang yang pemurah itu dekat ia dengan Allah, dekat ia dengan manusia, dekat ia dengan syurga, jauh ia daripada neraka. Manakala orang yang bakhil itu jauh ia daripada Allah, jauh ia daripada manusia, jauh ia daripada syurga, dan dekat dia dengan neraka. Dan sesungguhnya seorang yang jahil namun pemurah lebih dicintai oleh Allah daripada abid, orang yang kuat ibadah tetapi kedekut. Masya Allah. Subhanallah tuan-puan, pemurah ni bukan semestinya banyak menderma, tapi dia suka memberi apa yang dia ada. Kau dia bawa bekalan, makanlah sikit, share tak apa, walaupun sebenarnya tak apa-apa kenyang bila share, tapi kerana sukanya dia memberi. Kalau dia beli air, dia lebihkan satu, dia minum satu, kau ambil ni, minumlah. Maksudnya dia sukanya lah memberi walaupun sedikit. Masya Allah. Dia nampak ada orang yang dekat. Kalau saya macam mana, sebab pengalaman saya, kalau di kedai makan, orang-orang yang minta, yang jual macam kepek, jual macam-macam kedai makan kan, orang jual dembaka tu kan. Sebab saya dah buat risikan, saya dah buat siasatan banyak kali. Memang dah bertemu dengan memang orang betul-betul susah. Dan saya rasa macam diorang ni nak jumpa orang, sebab saya tengok satu kedai tu tak ada seorang pun yang terima jualan dia. Subhanallah, susah seraganya dia nak menjual, lalu kita yang beli. Okey, boleh. Walaupun kita tak makan tu, kita pun tak tahu nak makan bila, dan bukan kita suka pun. Tapi kalau kita rasa takut membazir, kita bagilah RM5 ke RM2 ke. Tak apa dek, akak tak makan ni, tapi inilah buat awak belanja makan macam tu. Sebab saya dah buat siasatan banyak kali yang jual-jual ni. Saya kata, dek, awak berniaga nak kenapa? Oh, mak saya sakit, ayah saya pun ni, ayah saya dah tinggal mak saya lama gini. Saya kadang pergi sampai ke rumah buat siasatan. Sebab ramai yang menyangkakan mereka ni sindiket lah dan sebagainya. Mungkin ada yang sindiket. Saya sampai pergi, contoh budak kecil jual, saya kata, dek, awak main dengan nak dek je. Nak tanya siapa? Mak mana? Lepas tu pergilah dekat apa tu, kereta. Dengan baby kecil, dengan kereta buruk, dengan cermin, tak boleh nak angkat, guna kain je. Lepas tu tengok ada anak seorang pula duduk wire dengan gas. Rupanya jantung berlubang. Saya kata, akak, ya Allah, akak dari mana? Jauh, Segamat daripada mana tah, Muar ke mana, Segamat ke apa. Akak kenapa? Anaknya jual dodol. Anaknya dah darjah 1 darjah 2, perempuan pakai tudung elok jual dodol. Lepas tu saya kata, kak, kenapa kak? Suami saya dah lama tinggal saya dengan anak kecil, dengan dengan anak yang tak sihat macam ni. Dia tak nak kami semua ni, dia tak nak. Akak jauhnya, akak datang berniaga, dah cuba berniaga kawasan Segamat ni jugalah, adalah sikit-sikit dapat tampung. Subhanallah, anak perempuan tu bijak bercakap, sekolah pun bijak. Masya Allah tuan-puan. Lepas tu saya berhubung, akak tu tak pakai tudung. Lepas tu anak dia yang lelaki yang pakai gas tu kan, dia buka sekejap. Lepas tu kan dia cakap, saya kata, akak, anak akak elok pakai tudung ni. Dia sekolah kafah ustazah, dia belajar. Saya tak belajar, dia tak pakai tudung. Saya kata, tapi akak tahu tak tudung tu wajib? Saya kata. Dia kata, tahu ustazah. Taklah, saya ni macam ni lah ustazah, orang jahil. Saya kata, tak, akak tak jahil, akak tahu tudung tu wajib. Saya pun cakap, akak tunggu sini, saya balik rumah kejap. Saya ingat itu kenangan lah. Saya balik rumah, saya ni confused. Saya cari tudung anak-anak saya kecil-kecil. Sebab takkan nak pergi tudung bulat ni. Saya datang balik, dia ada. Dia tunggu. Saya pun pakaikan akak. Saya tak tahu akak nak pakai tak lepas ni, tapi untuk kali ni akak pakai boleh. Saya bukan buat dalam keadaan yang dia malu, tak, macam kawan-kawan. Saya pun pakaikan dia. Anak dia yang pakai wire bersambung tu kan, macam umur 6 tahun macam tu. Dia cakap, pandai anak tu tahu, dia respon. Dia kata, siapa ni cantik sangat ni? Budak lelaki tu. Sakit, jantung berlubang. Siapa ni cantik sangat ni? Dia cakap kat mak dia.
Saya kata, oh bijaklah kamu. Macam bidadari dia cakap. Saya kata, bijaklah kamu tengok puan. Anak puji puan cantik. Memang mama lagi cantik kalau pakai tudung. Rambut mama bukan cantik sangat. Macam tu lah. Rambut dah perempuan kan. Dengan anak kecil apa semua. Bila pakai tudung ni tu nampak bersih tau. Nampak berseri. Tertutup aib. Aib bahagian leher ke. Leher ni kadang-kadang macam-macam lah. Berlipat itu aib. Rambut semua tertutup. Tu nampak berseri. Dan selepas tu alhamdulillah wanita tu pakai tudung. Tak buka-buka dah. Masya Allah. Ada banyak kisah tuan-puan sekalian. Rajin tak rajin je. Ada waktunya saya ada masa, saya memang akan borak dengan yang jual. Saya akan pergi. Dan saya memang pernah jumpa yang tak bagus. Kan? Anak datang masuk jual kopok apa semua. Saya kata, main dengan siapa? Main dengan mak ayah. Saya pun kata, nak jumpa jap mak ayah, nak berkenalan. Jadi budak ni macam tak risaulah budak kan. Saja je nak kenal-kenal. Lepas tu bila pergi kereta baru, kereta elok, mak ayah duk main telefon dengan kereta. Saya pun ketuk. Cik, puan, apa khabar ya? Ni anak puan ni niaga ha. Cik puan, ni dia pun macam serba salah. Macam, faham tak? Macam serba salah. Macam tak tertuarah. Jadi memang betul. Tapi dalam 10 orang ada seorang yang tak jujur. Macam tu. Subhanallah. Tapi kalau kita fikir, ya Allah, memang betul sedekah akhir zaman ni memang kena berhati-hati sebab ramai skamer. Itu betul. Masya Allah. Pernah jumpa tak makcik-makcik daripada Thailand jual kopok kat Petronas semua? Pernah borak tak? Kau pernah borak? Saya pernah borak dengan seorang makcik ni kan. Saya kata, makcik, dia masa tu rehat dalam surau. Dia semayang. Lepas tu panjang zikir dia. Saya sampai tunggu dia habis zikir sebab saya rasa macam nak tahu peniaga-peniaga macam ni. Sebab biasa jumpa dia duduk tepi Petronas kan. Tapi kali ni jumpa dalam tempat solat. Memanglah dia tak kenal saya, makcik dah tu. Saya tunggu dia nak habiskan zikir tu ni. Maksud dia tak adalah nak kejar-kejar promote kat saya dalam bilik tu, faham tak? Saya pun tanya makcik, ya makcik datang dengan siapa? Ada orang bawa dengan van. Dalam hati kita sindiket lah ni kan. Ada orang bawa dalam van. Makcik diminta ke jual ni? Taklah makcik yang minta. Dalam bahasa Patani Thailand. Makcik yang minta. Kenapa makcik jual jauh macam ni? Makcik ni jaga cucu, anak yatim. Memang makcik kena cari rezeki untuk cucu tu sekolah apa semua. Lepas tu, ni datang ni, dia ada orang. Dia bawa, kita kena bayar dia dalam, dia pun sebut jumlah, sikit je. Itu untuk tempat tinggal kita dalam 2 minggu kat sini. Kita bayar kat dia. Lepas tu dia yang hantar kita kat sini. Nanti petang dia ambil lah. Makcik sekian-sekian. Bila saya dengar, saya tak nampak makcik ni menipu. Saya tak nampak. Macam dia struggle. Oh, jaga cucu apa semua. 2 minggu, makcik berbalik. Dapatlah sikit. Tak ramai pun yang nak beli kopok ni. Tak ramai pun. Gini. Lepas 2 minggu, makcik balik jaga ni. Kalau ada rezeki datang lagi. Macam tu. Bila saya buat siasatan sendiri tuan-puan. Bukan seorang dua yang saya akan bercakap. Lama saya kata, okey. Lepas tu bila hasil jualan ni makcik kena bayar ke pada orang yang tak adalah dia ambil yang bayar tempat tinggal dengan bayar dia hantar ambil tu je lah. Yang jual ni makcik lah yang dapat. Kalau orang bagi sedekah kat makcik tu dia minta? Tak, dia tak minta. Dia ambil bahagian yang tu lah. Tu rezeki makcik lah. Lepas tu Masya Allah tuan-puan dimati Allah sekalian. Mungkin ada betul yang situasi begitu sindiket, saya tak tahu. Tapi yang saya buat kajian sendiri tu, bila saya borak-borak tu, mereka tu jujur, mereka memang orang yang mencari rezeki. Dia kata kat kampung ramai orang susah, meniaga kat sana memang tak laku. Memang tak jalan. Tu yang datang meniaga orang Malaysia pemurah katanya. Itu yang kalau nampak macam-macam tu beli je lah. Saya bukan kata tuan-puan Saya abang beli je lah. Kalau tak sedap tengoklah macam mana. Kalau tak beli pun kadang-kadang kita bagi duit dia tetap bagi. Kita bagi RM5 dia bagi kat keropok tu. Jadi kita ambil. Orang dah beria nak bagi kan.